Kalau ikutkan aku ni tak suka sangat pakai screen protector, tapi disebabkan aku ternampak satu screen protector daripada Toras yang mana screen protector ni kita boleh pasang sendiri dan dia kata senang nak pasang, tak payah nak bersihkan sangat pun, habuk-habuk ada dekat screen pun tak ada masalah. So, jom kita try. Okey, kalau berjaya aku nak korang beli juga daripada iPhone 12 sampai iPhone 16, phone apa yang korang pakai. Kalau ada stok, korang boleh terus dapatkan. Nak beli satu boleh, nak beli 2 keping pun boleh. Macam aku ambil terus 2 keping. Okey. Dalam ni ada satu surat. Yang mana dalam ni dia ada juga satu, ini ekstra lah. Kemudian dia ada lah kain lap apa semua tu. Tak apa, tak payah pakai sebab dia kata tak payah kan. So tak payahlah, kita try. Ni bekas dia. Casing ni kalau korang beli 2, korang jangan buang. Sebab boleh guna lagi. Okey. So dia ada 3 step. Yang pertama, korang boleh letakkan phone korang. Nampak tak? Ni macam ada habuk-habuk sikit kan? Aku tak nak bersihkan habuk tu sebab aku degil. So letakkan aja dekat atas ni macam ni. Okey. Dia memang perfect lah. Setiap fold yang korang pilih memang perfect. Lepas tu tarikkan anak panah ni keluar. Okey. Try Tarik, nampak? Dia bersihkan. Dia bersihkan skrin phone kau. Lepas tu kan luruskan. Betul ke ni? Boleh. Tak percayalah. Okey. Lepas tu nampak? Dia dah macam melekat macam tu, cantik kan? So buanglah sikit bubble dia, agak-agak pula. Lepas tu bawa keluar dia punya ni dan keluarkan casing dia. Lepas tu kita tarik je yang ni. Nampak tak? Ni tarik keluar macam ni. Betul lah, habuk-habuk semua hilang. Nampak tak? Bersih je, cuma ada bubble ni, kita kena tolak sikit bubble ni bagi clear. So semua bubble dah tak ada. Memang sangat nice. Tak payah nak bersihkan habuk pun. Letak, tarik, dah siap. Okey. Lepas tu yang aku ambil ni dia privacy tau. Jadi kalau depan-depan ni dia nampak, tapi kat tepi dia tak nampak. Nice kan? Kalau korang nak pakai, link ada kat bawah. iPhone apa korang guna, terus check out satu.